yang dibuat 14 hari penuh dengan peristiwa pembunuhan. Dia pergi Lombok bunuh orang, pergi estate bunuh orang. Dan ini tak apa lagi. Dia pergi kampung-kampung, dia pergi masjid-masjid, dia buat perkara-perkara yang terkutuk. Berlaku pertempuran antara orang Melayu di muka Melayu, pertumpahan darah besar-besaran. Yang tolong selesaikan akhirnya sebelum berlaku perang besar-besar ni, korban yang banyak Datuk On. Sebab itulah Datuk On ni orang respect dia. Tapi apa yang nak saya jelaskan di sini ialah keganasan PKN pada masa itu menyebabkan kita ni akhirnya bermusuh, berperang, dibunuh, terbunuh dan sebagainya. Dengan bintang 3 yang ganas ini, hari ini dia boleh tulis buku dia sendiri sampai pada kita, anak kita boleh baca. Dan buku macam ni dia popular. Kerana apa? Kerana saya kata tadi tahun 90-90-an zaman reformasi, mentaliti masyarakat berubah. Anak kita dia baca buku teks, tak sampai mesej dia tentang kejahatan komunis, tentang kejahatan British. Dia boleh kata komunis berjuang merdeka. Dan ini yang berlaku pada hari ini. Mula dengan ahli politik. Pernah dengar tak orang sebut tentang Mat Indra? Pernah tak? Masuk dalam akhbar sampai masuk mahkamah. Kes sejarah masuk mahkamah. Hakim pun tak tahu sejarah. Masuk mahkamah menang. Dan ini benda yang signifikan. Menunjukkan bahawa kebenarannya ialah komunis memang berjuang merdeka. Dan orang terima. Dan salah satu aspek yang menyebabkan sejarah itu menjadi lebih teruk, lagi rosak lagi, tahun 90-an itu juga, kemudian sampai tahun 2000, awal 2000, lahirlah Facebook, Google, internet, media sosial baru yang telah menjadi satu medium sejarah yang begitu mendapat sambutan anak-anak kita sampai hari ini. Orang nak bincang sejarah, orang tak beli buku sekolah, buku sejarah, tak baca pun buku Dr. Azmi ni. Siapa kenal Dr. Azmi? Orang kampungnya, anda-anda ni baru kenal pada hari ini. Sebelum ni tak kenal pun. Kenapa? Tak ada orang nak beli buku sejarah. Buat apa? Membazir masa saja. Siapa nak baca sejarah? Guru sejarah pun tak baca. Guru sekolah, anda ingat baca tak buku sejarah? Baca tak? Anda cikgu ni. Angkat tangan cikgu. Cikgu baca tak buku sejarah? Tak baca. Bukan kurang tak baca. Yang baca sikit-sikit tu sejarah level rendah-rendah. Kenapa? Tak tally, tak sesuai.